Aduh, nak pakai iPhone. Tapi pergi mana-mana kedai apply ansuran, semua kena reject. Blacklist ada, Citos ada, dokumen pula asyik tak cukup je. Ish. Aduh, memang tak ada harapan ke? Siapa cakap tak ada harapan? Dekat All Gadget, kami ada buat program ansuran iPhone Cast. Blacklist boleh cuba, masalah situs dan stickers pun boleh cuba. Yang penting, mohon dulu. Serius lah? Saya dah apply banyak kali dekat kedai lain. Tapi semua reject. Sebab tu, datang dekat All Gadget. Mudah, cepat, tak serabut macam loan lain. Dokumen pun senang je. Pertama, perlu IC. Kedua, payslip. Ketiga, bank statement. Dan bil air atau elektrik. Settle. Itu je. Saya ingat kena bawa file tebal. Macam di rumah. Tak perlu. Dekat All Gadget, sekali approve, dah boleh bawa balik pun idaman. Kalau macam tu, saya nak apply sekarang. Itu yang saya nak dengar. Kalau orang lain dah berjaya dapat iPhone sendiri, bila korang pula? Roger saya sekarang. Kami akan bantu korang dari awal sampai berjaya pegang iPhone sendiri.